Lampu ni dia ada banyak mood cahaya tau. Dan dia punya warna ni korang boleh adjust. Kalau tekan sekali dia akan nyala malap macam ni. Tekan lagi sekali dia akan lebih terang. Dan ni yang paling terang. Korang boleh guna untuk macam-macam. Dan dia punya warna ni korang boleh adjust. Boleh jadi putih, boleh jadi kuning dan boleh jadi oren macam ni. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni korang boleh guna untuk macam-macam. Kalau korang bawa pergi camping, korang boleh jadikan lampu ni lampu utama. Korang boleh tarik dia punya cakut yang jenis tersembunyi macam ni. Boleh gantung dekat kemah. Dan korang boleh adjust dia punya angle. Kalau korang nak jadikan lampu meja, simpan dia punya cakut macam ni. Dan buka dia punya kaki. Yang ni boleh jadikan lampu meja. Kaki dia ni pun sama, boleh adjust dia punya angle. Dan kalau korang buat kerja, nak mudah untuk gantung, korang boleh pakai dia punya magnet dekat bahagian belakang ni. Dia ada 2 magnet yang sangat kuat. Tampal je dekat besi, suluh je terus dekat tempat korang buat kerja. Mudah. Dia punya mood ni korang boleh pakai dari malap sampai terang. Kalau korang nak guna lama, pakai mood malap macam ni. Bateri dia ni lebih tahan lama. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, mudah untuk guna sebab dia ada banyak tempat untuk gantung. Macam-macam kerja korang boleh guna. Korang boleh check lampu portable ni dekat link video. Yang model ni padu sebab dia ada display bagai semua. Korang boleh check dekat link video.